Assalamualaikum apa? Ini kita ada sebiji Honda FC 1.5 Turbo. Benda ni mai kita dengan masalah minyak hitam leaking. Jadi bila kita buat checking, leaking tu berpunca daripada flywheel oil seal. Kat sini hangpa boleh tengok, minyak pun dah meleleh habis lah. Jadi bila buat turun gearbox ni, selalunya kita akan advise kat customer untuk tukar sekali dengan dry shaft oil seal, torque converter oil seal, flywheel oil seal dan juga auto filter. Sebab hangpa boleh tengok kat sini auto filter dah, turunannya dah teruk dah hitam. Jadi untuk hangpa yang mana ada masalah macam kereta ni, ataupun ada masalah suspension, nak servis minyak hitam, aircon dan apa saja berkenaan dengan kereta, hangpa boleh mai dekat kami Pro Shop Suspension. Assalamualaikum.